Selamat datang ke ruangan cerita hati. Hari ini saya kongsikan sebuah kisah benar. Pada malam ke-28 sebelum perayaan, rumah kami penuh dengan bagasi berwarna-warni. Awal pagi esok, kami sekeluarga seramai 6 orang akan terbang ke Australia untuk menyambut perayaan Tahun Baru di sana. Ini adalah kali pertama saya menyertai perjalanan jauh bersama seluruh ahli keluarga sejak berkahwin masuk ke dalam keluarga Kamal 3 tahun lalu. Ruang tamu bersepah. Ibu mentua saya Puan Rogaya sedang mengarahkan bapa mentua Encik Kamal untuk menyusun dua bagasi besar bersaiz 30 inci di tepi dinding. Adik ipar saya Wawa sedang menyumbat gaun keempatnya ke dalam bagasi yang penuh dengan pelekat labuci berkilauan miliknya. Saya bercungap di satu sudut memeriksa bagasi saya sendiri dalam diam. Krim pelindung matahari, pakaian renang, ubat-ubatan harian dan beberapa paket pes tom yam dan perencah untuk kawan-kawan di Australia, semuanya disusun rapi di bahagian berzip. Suami saya Hafiz datang dan menghulurkan sekotak ubat mabuk perjalanan, simpan dalam beg tangan awak, makan sebelum naik pesawat esok. Saya mengambil ubat itu mendongak dan tersenyum kepadanya. Namun dari ekor mata saya terpandang kelibat Puan Rogaya melintas pantas di lorong menuju ke bilik tidur utama. Tangannya kelihatan memegang sesuatu yang berwarna gelap. Saya tidak bersuara, terus menutup zip bagasi saya berpura-pura sedang membetulkan ikatan tag bagasi. Benar seperti dijangka, beberapa minit kemudian ibu mentua datang membawa sepinggan epal yang telah dipotong. Suaranya 3 kali ganda lebih lembut dari biasa. Zara, mari makan buah sikit, penat mengemas barangkan. Terima kasih, Mak. Saya mengambil sepotong epal. Mata saya secara semula jadi mengerling ke arah kepala zip bagasi saya. Kedudukannya kelihatan sedikit berbeza, sedikit sengit ke bahagian dalam. Puan Rogaya duduk di sofa sebelah sambil mendesak Wawa. Supaya tidak membawa terlalu banyak barang yang tidak berguna, tangannya mencucuk epal dengan lidi, tetapi matanya langsung tidak memandang ke arah saya. Selepas sibuk lebih setengah jam, akhirnya semua barang siap dikemas. 5 buah bagasi besar disusun berbaris di ruang legar seperti askar yang menunggu giliran. Ibu mentua secara khusus menunjuk ke arah sebuah bagasi berwarna perak dengan kemasan kelabu sambil berkata kepada Wawa, "Ini beg kamu. Esok tengok elok-elok, jangan tersalah ambil." Itu sebenarnya bagasi saya. Wawa yang sedang leka bermain telefon bimbit hanya mengiyakan tanpa mengangkat kepala. Malam itu semasa berbaring di atas katil Hafiz cepat sahaja terlena, saya terkebil-kebil memandang siling yang diterangi cahaya samar dari celah langsir. Apa yang ibu mentua masukkan secara senyap-senyap ke dalam bagasi saya? Barang berharga wang tunai atau sesuatu yang haram dan tidak boleh dilihat orang. Tujuannya berbuat demikian tidak lain tidak bukan hanya dua, sama ada mahu memfitnah saya atau mahu menggunakan saya untuk menyeluduk barang ke sana. Jika berlaku apa-apa, sayalah yang akan menjadi kambing hitam. Walau yang mana satu pun niatnya sungguh keji. Keesokan harinya jam 4 pagi rumah sudah riuh rendah. Wawa bising mencari cecair pencuci kantar lekapnya yang hilang. Bapa mentua berulang kali memastikan gas dapur sudah ditutup. Ibu mentua pula sibuk mengira pasport dan tiket penerbangan dalam beg tangannya. Apabila saya siap berpakaian dan berjalan ke ruang tamu, Puan Rogaya sedang memegang jaket saya menyerahkannya dengan senyuman lebar. "Zara, pagi ni sejuk, pakai tebal sikit." "Terima kasih, Mak." Saya menyambut jaket itu dan menyarungkannya. Jari saya menyeluk ke dalam poket dengan perlahan. Kosong, tetapi di bahagian dalam kain berhampiran ketiak, terasa ada satu bonjolan kecil yang keras dan sangat halus. Jika tidak diteliti, memang tidak akan perasan. Saya memakai jaket itu dengan wajah tenang dan menarik zip. Van persiaran yang ditempah sudah tiba di bawah pangsapuri. Pemandu membantu mengangkat kelima-lima bagasi besar ke dalam bot belakang. Puan Rogaya meletakkan bagasi miliknya rapat-rapat. Dengan bagasi saya malah menekannya dengan tangan seolah-olah takut ia akan lari. Wawa adalah orang terakhir yang melompat naik ke dalam van, mulutnya merungut mengantuk. Kenderaan meluncur laju menuju ke lebuh raya lapangan terbang. Di luar tingkap masih gelap gelita.
Puan Rogayah duduk di hadapan saya sekali-sekala mengerling melalui pantulan cermin tingkap. Saya bersandar di bahu Hafiz memejamkan mata tetapi tidak tidur. Otak saya ligat memainkan semula kejadian jam 3 pagi tadi. Semasa seluruh keluarga sedang tidur nyenyak, saya menyelinap keluar ke ruang tamu dengan berkaki ayam, hanya menggunakan sebatang jarum peniti dan masa 30 saat, saya menukar tag bagasi dan beberapa ikatan rebin yang jelas pada bagasi saya dan Wawa. Bagasi saya sekarang tergantung tag bagasi Wawa yang berkilauan dengan labuci serta ikatan rebin merah jambu kegemarannya. Manakala bagasi Wawa pula saya sarungkan dengan sarung habuk kelabu milik saya yang tidak menarik perhatian dan ia duduk diam di tempat asal bagasi saya. Mak kejutan yang mak sediakan dengan teliti ini akan segera kembali kepada tuan asalnya. Balai Pelepasan Antarabangsa Lapangan Terbang terang benderang. Orang ramai lebih ramai dari yang disangka. Puan Rogayah mendesak sepanjang jalan seolah-olah lambat 1 saat pesawat akan meninggalkan kami. Di kaunter daftar masuk bagasi bapa mentua memegang pasport semua orang. Puan Rogayah pula merenung tajam kelima-lima bagasi yang sedang ditampal label dan dihantar ke tali sawat conveyor belt. Mak beg Wawa-Wawa tiba-tiba menjerit sambil menunjuk ke arah tali sawat. Bagasi yang disarung penutup habuk kelabu milik saya sedang perlahan-lahan meluncur masuk. Wajah Puan Rogayah berubah serta-merta. Dia menoleh pantas memandang bagasi perak yang masih ada di sisi kami yang tergantung tag labuci milik Wawa. Yang ini bukan Wawa punya. Kesuaranya sedikit melengking. Saya memandang bagasi itu dengan wajah bingung. Yang ini saya punya? Yang Wawa punya bukan baru lepas masuk ke? Saya menunjuk ke arah tali sawat. Tengok tu label pun dah tampal. Hafiz turut menjenguk melihat tag bagasi. Betul ini beg Zara? Beg Wawa dah masuk dah. Dia menepuk bagasi perak itu. Yang ini kita bawa naik pesawat sajalah. Zara tak tahan sejuk senang nak ambil baju. Mulut Puan Rogayah ternganga sedikit. Matanya terpaku pada bagasi perak itu. Jarinya tanpa sedar memintal hujung tudungnya. Ketenangan yang selalunya terpamer di wajahnya mula retak. Saya boleh nampak kegupan yang mengalir di sebalik wajah itu. Dia mahu berkata sesuatu tekaknya berbunyi sedikit, tetapi ditelannya kembali. Hanya berulang kali bergumam, macam mana boleh? Salah ni. Ishmak ni kenapa gementar sangat sampai keliru Wawa memaut lengan ibunya dan menariknya ke hadapan. Cepatlah nak lalu pemeriksaan keselamatan lagi ni. Jangan buang masa. Puan Rogayah ditarik berjalan ke hadapan, tetapi dia menoleh ke belakang setiap 3 langkah. Matanya melekat pada bagasi perak itu, seperti orang hilang semangat. Bapa mentua menjerit dari depan Rogayah, cepat sikit. Barulah dia memaksakan diri menoleh langkahnya kelihatan terhuyung-hayang. Barisan di pintu pemeriksaan keselamatan juga panjang. Kami meletakkan barang peribadi ke dalam bakul plastik dan menanggalkan jaket. Pergerakan Puan Rogayah jelas lambat. Apabila tiba gilirannya, dia masih memegang jaketnya dengan ragu-ragu. Pegawai keselamatan seorang wanita muda menegur dengan suara lantang, "Puan, sila masukkan jaket ke dalam bakul." Puan Rogayah tersentak seperti baru terjaga dari mimpi kelam kabut mencampakkan jaketnya ke dalam. Apabila dia melangkah melepasi pintu pengesan logam mesin itu berbunyi nyaring, pegawai keselamatan wanita itu dengan sopan memintanya berdiri di tepi dan memeriksa menggunakan pengesan tangan. Apabila alat itu melintas di bahagian pinggangnya, ia berbunyi lagi. Wajah Puan Rogayah pucat lesi. "Puan, ada barang dalam poket ke?" tanya pegawai itu. Puan Rogayah meraba-raba poketnya dengan panik. Puas menyeluk dia mengeluarkan 2 keping duit shilling 50 sen. Ini terlupa. Pegawai itu mengangguk dan memeriksa sekali lagi sebelum membenarkannya lepas. Disebabkan hal ini, kami yang lain sudah siap mengambil barang dan menunggunya di dalam. Wawa kelihatan tidak sabar sambil bermain telefon. Hafiz bertanya perlahan, "Mak saya tu kenapa gementar sangat?" Tangan pun menggigil. Saya melihat Puan Rogayah berjalan ke arah kami dengan langkah longlai. Di dahinya kelihatan titisan peluh halus.
Perkara pertama yang dipandangnya ialah bagasi kabin perak di tangan saya. Anak matanya mengecil kemudian, dia pantas mengalihkan pandangan memaksa diri bertenang sambil membetulkan beg tangannya. Orang tua dah tak berguna. Keluar jauh sikit dah panik dia ketawa hambar suaranya sedikit serak. Bapa mentua menepuk belakangnya. Tak ada apa-apalah, kan dah lepas ni jom pergi duduk tunggu di pintu pelepasan. Dalam perjalanan ke pintu pelepasan Puan Rogayah berjalan rapat dengan saya. Beberapa kali dia seperti mahu berkata sesuatu tetapi terhenti. Akhirnya dia merendahkan suara dan mendekatkan diri bau minyak angin. Orang tua menusuk hidung saya. Zara, suaranya ditekan sangat rendah dengan nada menduga yang tegang. Beg yang kamu bawa tu memang ada di tangan kamu sepanjang masa kan? Tak ada bagi orang lain pegang kan? Saya menoleh dan memberikan senyuman yang tiada cacat celah malah kelihatan prihatin. Mak jangan risau memang saya pegang sendiri dari tadi. Kenapa mak? Tak ada apa katanya pantas tetapi matanya seperti mata kail yang mencangkuk pada beg itu. Pegang elok-elok, pegang elok-elok. Barang dalam tu penting. Saya tahu. Saya mengangguk. Isinya cuma baju dan barang keperluan. Kalau hilang pun tak apa sampai sana boleh beli. Sudut mulut Puan Rogayah bergerak-gerak. Dia tidak berkata apa-apa lagi cuma langkahnya semakin berat. Dia sekejap-sekejap memandang skrin maklumat penerbangan, sekejap memandang ke arah laluan pemeriksaan kastam di kejauhan. Jari jemarinya saling meramas. Saya tahu apa yang dia takutkan. Dia bukan takut beg itu hilang, dia takut beg itu dilihat. Di ruang menunggu sudah ramai penumpang duduk. Hafiz pergi membelikan kopi untuk semua. Wawa memakai fon telinga melayan video pendek. Bapa mentua membelik risalah kedai bebas cukai. Puan Rogayah duduk tidak senang diam. Sekejap dia bangun melihat masa di skrin, sekejap dia duduk semula sambil mencengkam beg tangan di lutut. Saya memeluk bagasi perak itu di atas riba malah menepuk-nepuknya perlahan kemudian mengeluarkan telefon untuk membalas email kerja. Gaya saya santai. Dari ekor mata saya nampak renungan Puan Rogayah seperti jarum panas yang menikam bagasi itu berulang kali. Pengumuman penerbangan kami mula kedengaran. Penumpang kelas ekonomi mula beratur panjang. Kami menaiki kelas perniagaan jadi boleh masuk dahulu. Puan Rogayah hampir melompat bangun berulang kali berkata, cepat naik, cepat naik. Kegopohannya sudah melampaui keterujaan biasa. Semasa kami berjalan melalui jambatan udara Aerobridge, tepat ketika kaki mahu melangkah masuk ke pintu pesawat dari jauh di belakang sana, di kawasan pemeriksaan kastam, kedengaran kekecohan yang tidak terlalu kuat, tetapi cukup jelas bagi mereka yang memasang telinga. Langkah saya tidak terhenti terus masuk ke dalam. Pramugari tersenyum mengiringi kami ke tempat duduk. Puan Rogayah duduk di tepi tingkap. Wajahnya hampir melekat pada cermin merenung tajam ke arah bangunan lapangan terbang yang bersambung dengan jambatan udara. Wajahnya di bawah cahaya malap, kabin kelihatan kelabu pucat seperti orang kehilangan darah. Jarinya mencengkam pemegang kerusi sehingga buku 5 memutih. Pintu pesawat perlahan-lahan ditutup mengeluarkan bunyi kedap udara yang berat. Kru kabin mula melakukan demonstrasi keselamatan. Puan Rogayah tersentak menoleh ke belakang memandang ke arah seberang lorong. Saya sedang meletakkan bagasi perak itu dengan cermat ke dalam ruang simpanan di atas kepala, kemudian duduk dengan tenang dan memakai tali pinggang keledar. Dia memandang bagasi yang tersimpan elok itu, kemudian memandang saya. Otot di wajahnya berkedut hebat. Satu ekspresi yang bercampur baur, antara kebingungan melampau keresahan dan ketakutan yang semakin tidak dapat dibendung, akhirnya beku di matanya. Enjin pesawat mula menderu, meluncur ke landasan. Barang yang dia siapkan dengan teliti dan diselicuri masuk kini berada tinggi di udara selamat, di dalam ruang bagasi yang sepatutnya milik menantunya. Manakala anak perempuannya telah mendaftar masuk check-in bagasi yang sepatutnya milik saya, beg yang mengandungi kejutan itu, pesawat memecut dan naik ke udara. Rasa graviti menekan. Puan Rogayah tiba-tiba menekuk mulut dan terjeluak sedikit. Peluh sejuk mengalir di pelipisnya.
bukan kerana mabuk udara. Pesawat terbang stabil menembusi awan, di luar tingkap cahaya matahari menyilaukan, kru kabin mula mengedarkan minuman dan kad ketibaan. Puan Rogayah meminta segelas air suam. Tangannya menggigil teruk cawan berlaga dengan gigi menghasilkan bunyi klak-klak yang halus. Semasa mengisi kad ketibaan keadaannya lebih teruk. Pen menembusi kertas di dua tempat, alamat rumah ditulis herot benyot. Hafiz yang melihat tidak tahan lalu bertanya, "Mak-mak tak sihat ke muka pucat sangat?" Tak ada apa." Puan Rogayah meletakkan gelas dengan kasar air terpercik keluar. "Cuma rasa sesak sikit, mungkin tak cukup tidur." Matanya tanpa kawalan menjeling ke ruang bagasi di atas kepala saya, kemudian ditarik semula pantas seperti terkena api. Bagasi perak itu duduk diam dalam bayang-bayang. Saya menyambut jus oren yang dihulurkan pramugari dan tersenyum kepada Hafiz. "Mak, mungkin pertama kali terbang jauh, rehat sikit okeylah tu." Selesai berkata saya melaraskan kerusi memakai penutup mata bersedia untuk tidur. Dalam kegelapan deria lain menjadi lebih tajam. Saya dengar nafas Puan Rogayah yang kasar dan tidak stabil di sebelah. Saya dengar bunyi klik halus jarinya yang berulang kali bermain dengan kancing tali pinggang keledar, dan beberapa kali dia seperti mahu membuka mulut berkata sesuatu kepada bapa mentua, tetapi akhirnya hanya tinggal keluhan berat yang ditahan. Masa berlalu dalam dengungan enjin, lampu kabin dimalapkan, kebanyakan orang mula berehat. Saya membuka penutup mata dan bangun ke tandas. Semasa melintasi tempat duduk Puan Rogayah, dia kelihatan memejam mata, tetapi berbola matanya bergerak pantas di balik kelopak mata. Sekembalinya, dari tandas saya tidak terus duduk, tetapi berdiri seketika di ruang pantry gali, memandang lautan awan di luar. Seketika kemudian bunyi tapak kaki perlahan menghampiri. "Itu Puan Rogayah." Dia juga datang. Wajahnya masih pucat, matanya berurat merah. "Zara." Suaranya kering. Terperangkap di ruang pantry yang sempit, dia memandang kiri kanan, memastikan tiada orang, hanya bunyi dengkuran halus kedengaran sekali-sekala. "Mak tanya kamu." Dia rapat lagi, hampir berbisik. "Beg kamu tu, sebelum naik pesawat betul-betul tak lepas dari tangan. Ada tak orang lain pegang atau kamu sendiri buka?" Saya mempamerkan wajah bingung yang secukup rasa. "Kenapa Mak Asyik tanya pasal beg ni? Memang ada kat tangan saya je. Tak buka pun, barang semua dah kemas malam tadi." Saya berhenti seketika menatap matanya yang meliar. "Ada barang istimewa ke dalam beg tu? Kalau Mak ada simpan barang penting kat situ, cakap je lah, kita kan sekeluarga." Tak ada barang istimewa." Reaksinya melampau, suaranya tiba-tiba meninggi kemudian ditekan semula, dadanya berombak. Cuma takut kamu muda cuai hilangkan barang berharga." Tak ada apa." Dia mengibaskan tangan dengan kelam kabut, membuka botol air mineral dan meneguknya rakus. Air meleleh di tepi bibir pun tidak dipedulikan. Dia tidak bertanya lagi. Saya juga tidak kembali ke tempat duduk, hanya bersandar pada dinding logam yang sejuk, merenung kosong ke arah biru yang tidak bertepi di luar jendela. Mulutnya terkumat kamit tanpa suara. Saya nampak jelas otot pipinya berkedut. Dia sedang ketakutan yang amat sangat. Takut sehingga tidak sempat memikirkan mengapa beg itu ada pada saya. Segala ketakutannya tertumpu pada satu titik, beg itu akan dibuka oleh kastam Australia tidak lama lagi. Saya kembali ke tempat duduk. Hafiz sudah bangun dan sedang menonton filem di tablet. Dia menghulurkan sebelah fon telinga. "Nak tengok sekali?" Saya menggeleng dan menunjuk ke atas kepala sambil menggerakkan bibir bising sikit. Dia tersenyum faham. Sepanjang baki penerbangan Puan Rogayah tidak dapat melelapkan mata. Makanan yang dihidangkan hampir tidak disentuh. Setiap kali ada gelora udara turbulens kecil, dia seperti arnab yang terkejut mencengkam pemegang kerusi dan memandang ruang bagasi seolah-olah di situ tersimpan bom jangka. Bapa mentua Encik Kamal bangun dari tidur dan melihat keadaannya, lalu merungut perlahan. "Orang keluar berjalan seronok, awak buat muka macam ni kenapa? Bagi anak-anak hilang mood saja?" Puan Rogayah menoleh dan menjegilkan mata.
Renungan yang penuh dendam dan panik itu membuatkan bapa mentua sendiri terkejut. Dia menelan kata-katanya dan berpusing semula menghadap tingkap dengan kaku. Penerbangan panjang akhirnya menghampiri Sydney. Pengumuman kapten memberitahu ada 40 minit lagi sebelum mendarat. Kru kabin meminta semua menegakkan kerusi dan menutup meja. Kedengaran bunyi orang berkemas. Penumpang mula cergas penuh harapan untuk percutian. Puan Rogaya pula seperti mendengar hukuman mati. Tubuhnya kelihatan menggigil. Dia membuka dan menutup tali pinggang keledar berulang kali. Tiba-tiba dia berdiri mahu membuka ruang bagasi. Puan sila duduk dan pakai tali pinggang keledar. Pesawat sedang turun, seorang pramugari segera datang menghalang. Nadanya sopan tetapi tegas. Saya nak ambil jaket sejuk. Suara Puan Rogaya bergetar. Maaf, sekarang tak boleh buka ruang bagasi. Demi keselamatan Puan. Pramugari itu menghalang di hadapannya. Puan Rogaya berdiri mendongak memandang bagasi perak yang begitu dekat namun tidak tercapai itu. Wajahnya penuh keputusasaan. Dia perlahan-lahan duduk semula, jarinya mencengkam kulit pemegang kerusi dengan kuat. Pesawat mula merendah. Perubahan tekanan udara menyebabkan ketidakselesaan. Wawa merungut sakit telinga sambil mengunyah gula-gula getah. Puan Rogaya seolah-olah mati rasa hanya menggigit bibir bawahnya sehingga terasa sedikit hanya darah. Di luar tingkap garis pantai benua Australia mula kelihatan. Laut biru, tanah kemerahan, buih ombak putih. Pesawat menjajar landasan. Roda menyentuh bumi, satu gegaran kecil dan bunyi deruman. Akhirnya sampai. Wawa bersorak kecil. Pesawat meluncur di landasan menuju ke terminal. Penumpang mula menghidupkan telefon bimbit. Puan Rogaya juga mengeluarkan telefonnya. Cahaya skrin memantul pada wajahnya yang pucat lesi. Jarinya tergantung di atas skrin menggigil hebat. Beberapa kali dia mahu mendail kemudian berhenti. Akhirnya dia meletakkan telefon, menekuk muka dan bahunya mula terhenjut tanpa kawalan. Bukan menangis bersuara tetapi jenis keruntuhan emosi tanpa bunyi yang meresap dari tulang sumsum. Pintu pesawat dibuka. Udara segar masuk. Orang ramai tidak sabar bangun mengambil bagasi. Saya bangun dengan santai, membuka ruang bagasi dan menurunkan bagasi perak itu. Mata Puan Rogaya seperti dipaku pada kepala zip bagasi itu. Saya memegang bagasi itu dan berkata, "Mak dah sampai. Jom turun." Dia tidak bergerak. Bapa mentua menolaknya sedikit. Rogaya termenung, "Apalagi jalanlah." Barulah dia tersedar bangun mengejut, kakinya lembik hampir terjatuh disambut oleh bapa mentua. Dia menepis tangan suaminya berjalan terhuyung-hayang mengikut kami di belakang menuju pintu keluar. Di jambatan udara langkahnya tidak stabil, beberapa kali hampir tersandung. Matanya tidak berkelip merenung bagasi di tangan saya. Seolah-olah itu satu-satunya pelampung nyawa atau mungkin malaikat maut yang sedang menuntut nyawa. Dalam perjalanan ke balai ketibaan, dia berjalan semakin perlahan, akhirnya tertinggal di belakang. Wawa menjerit dari depan, "Mak, cepatlah, nak ambil bagasi lagi ni." Di kawasan pengambilan bagasi suasana riuh rendah. Sekilas pandang saya sudah nampak bagasi yang bersarung kelabu itu sudah berdiri sepi di kawasan pemeriksaan bagasi di sebelah tali sawat. Di sebelahnya berdiri dua orang pegawai kastam beruniform berwajah serius, sedang melihat peranti elektronik di tangan dan membandingkannya dengan bagasi tersebut. Puan Rogaya mengikut arah pandangan saya. Seluruh tubuhnya seperti disentap, tulang belakangnya serta-merta kaku di tempat berdiri. Darah di mukanya kering kontang. Mulutnya ternganga, tekaknya mengeluarkan bunyi huk-huk menahan nafas tetapi satu perkataan pun tidak keluar. Matanya terbeliak merenung bagasi kelabu itu. Kemudian dengan sangat perlahan secara mekanikal, dia memusingkan leher memandang bagasi perak yang selamat dalam pegangan saya. Saat itu, dia faham segalanya. Bagasi kelabu itu berdiri seperti batu nisan di zon pemeriksaan. Dua pegawai kastam lelaki dan wanita beruniform kemas tangan di peranti pinggang mata, melilau memandang orang ramai yang menunggu bagasi. Mereka sedang mencari pemilik bagasi itu. Kaki Puan Rogaya seperti dipaku ke lantai licin. Tekaknya berbunyi lagi.
Matanya hampir terkeluar, pandangannya beralih gila antara bergasi perak di tangan saya dan bergasi kelabu di kejauhan. Ketenangan paksa di wajahnya hancur berkecai, hanya tinggal kejutan yang tidak terungkap diikuti ketakutan yang membinasakan. Wawa bertindak dulu. Dia menarik troli dengan langkah ringan menuju ke tali sawat, mulutnya masih menyanyi kecil. Dia langsung tidak perasan zon pemeriksaan dan tidak nampak bergasi miliknya yang berpelekat labuci yang sepatutnya muncul. Dia sedang menunduk melihat telefon, mungkin memeriksa cuaca di Sydney. Wawa, Puan Rogayah tiba-tiba menjerit pendek serak dan sumbang seperti menggunakan seluruh saki-baki tenaganya. Wawa terkejut mendongak memandang ibunya. Mak, kenapa terkejut orang? Jangan pergi. Puan Rogayah menghulurkan tangan lengannya menggigil bukan main, telunjuknya menunjuk rambang. Dia tidak tahu sama ada patut menunjuk ke arah zon pemeriksaan, ke arah saya atau ke arah tali sawat yang semakin dekat. Tak pergi macam mana nak ambil beg? Wawa berasa pelik, menyangka ibunya sudah buang tabiat. Dia menjulingkan mata dan terus berjalan. Balik sini, kali ini suara Puan Rogayah pecah menyebabkan beberapa orang menoleh. Dia terhuyung hayang mahu meluru menarik Wawa, tetapi tersadung kaki sendiri dan hampir tersungkur sempat disambut oleh bapa mentua Encik Kamal. Rogayah, awak buat apa ni? Malulah orang tengok, bentak bapa mentua dengan suara rendah, mukanya merah menahan malu. Dalam kekalutan itu, pegawai kastam wanita itu perasan kelainan di arah kami. Matanya tepat memandang Wawa. Gadis muda menolak troli kosong menuju ke tali sawat sepadan dengan foto maklumat pemilik bergasi pada peranti di tangannya. Dia bertukar pandangan dengan rakannya. Kedua-duanya terus berjalan menuju ke arah Wawa. Cik pegawai wanita itu menahan Wawa. Suaranya datar. Ini bagasi cik ke? Dia menunjuk ke arah bagasi kelabu di zon pemeriksaan. Wawa terpinga-pinga. Dia melihat sarung habuk kelabu yang kusam itu. Secara refleks dia menggeleng. Bukan, beg saya warna perak ada pelekat. Belum sempat habis cakap dia ternampak label daftar masuk yang tertampal di sisi bagasi itu. Di situ jelas tertera namanya. Wawa. Ini nama saya, tapi beg ni... Wawa bingung berjalan mendekat mahu menarik sarung habuk itu untuk melihat isinya. Pegawai lelaki mengangkat tangan menghalangnya. Sila berhenti serta-merta. Kami perlu lakukan pemeriksaan tambahan ke atas cik. Nada pegawai itu tidak boleh dibantah. Pemeriksaan? Kenapa nak periksa saya? Wawa mula panik, suaranya naik satu oktav. Beg saya cuma ada baju dan mekap. Apa hak kamu? Kekecohan itu akhirnya menarik perhatian Hafiz. Dia sedang membantu bapa mentua menurunkan dua bagasi besar mereka dari tali sawat. Mendengar suara itu, dia segera datang menarik saya ke belakangnya, tetapi matanya terpaku pada adiknya yang dikelilingi pegawai. Apa hal ni? Abang, dia orang kata beg Wawa ada masalah, nak buka periksa. Wawa seperti jumpa tempat bergantung, terus mengadu, mukanya penuh rasa terhina. Kenapa beg Wawa jadi buruk macam ni? Lapangan terbang salah hantar ke? Puan Rogayah melihat Wawa diiringi separuh dipaksa oleh dua pegawai ke meja pemeriksaan. Melihat bagasi kelabu itu diangkat naik, dia meronta ganas dari pegangan bapa mentua seperti ikan yang hampir mati meluru ke depan. Suaranya bercampur tangisan dan racauan. Tuan-tuan, salah tu, beg tu bukan dia punya. Bukan dia punya, itu menantu saya punya. Itu beg menantu saya, Zara. Kamu periksa dia, periksa dia. Dia menuding jari ke arah saya. Hujung jarinya bergegar hebat kerana emosi dan ketakutan. Wajahnya yang mendongak itu Herod tidak rupa orang. Penumpang di sekeliling mula berbisik-bisik. Dua pegawai kastam itu berhenti memandang saya, kemudian memandang Puan Rogayah yang seperti orang gila. Mata mereka penuh dengan keraguan profesional dan sedikit rasa jelak. Pegawai lelaki itu bertanya dalam bahasa Inggeris yang saya fahamkan. Di sini Puan sila bertenang. Puan kata bagasi ini milik wanita sana. Dia memandang saya. Semua mata tertumpu pada saya. Hafiz menggenggam erat tangan saya berbisik, mak merepek apa ni? Bapa mentua tergamam. Wawa pula membulatkan mata memandang ibunya, kemudian memandang saya bingung sepenuhnya. Saya menyambut renungan Puan Rogayah yang berapi namun penuh keputusasaan itu. Saya melangkah setapak ke hadapan.
Wajah saya jelas menunjukkan kekeliruan dan sedikit rasa terkilan difitnah. Saya mengangkat bagasi perak di tangan saya. Tak bagasinya jelas kelihatan di bawah lampu. Mak saya bersuara tenang, malah ada sedikit nada sedih. Saya tahu mak tak berapa sukakan saya, tapi kenapa mak cakap macam tu? Beg Wawa ada di sini, saya tolong pegangkan dari tadi. Saya menghalakan bagasi itu ke arah Wawa. Wawa salah ingat kod beg kelabu tu. Saya memandang meja pemeriksaan. Bukan saya punya. Beg saya sepatutnya sekali dengan beg Hafiz dah ambil dah. Saya menunjuk bagasi hitam standard di kaki Hafiz. Itu baru beg daftar masuk saya yang sebenar. Puan Rogaya seperti dipanah petir. Dia memandang bagasi perak di tangan saya, kemudian bagasi hitam itu dan akhirnya ke arah bagasi kelabu di meja pemeriksaan kotak Pandora yang bakal dibuka. Logiknya runtuh sepenuhnya. Barang yang dia masukkan dengan tangannya sendiri sepatutnya ada dalam beg saya, tapi sekarang beg saya hitam selamat, beg Wawa perak di tangan saya juga selamat, dan bagasi kelabu yang bakal dibuka itu tertampal nama Wawa. Dia akhirnya faham. Dari awal lagi, dari saat dia menyelinap membuka bagasi saya malam tadi, dia sudah termasuk ke dalam perangkap senyap, penukaran tag dan ikatan. Cubaan khianatnya pada waktu pagi, perancangannya yang disangka rapi semuanya di bawah pemerhatian orang lain, dan kini dibalikkan semula terjerut kemas di leher anak perempuannya sendiri. Tak, bukan, tak boleh buka. Dia menjerit nyaring yang memilukan meluru nekat mahu menerkam ke atas bagasi itu. Pegawai lelaki bertindak pantas menghalang badannya dan memberi amaran keras. Puan sila undur atau kami akan ambil tindakan. Bapa mentua akhirnya sedar betapa seriusnya keadaan, segera meluru memegang Puan Rogaya yang sedang histeria. Hafiz memeluk saya lebih erat, wajahnya berubah keruh. Pandangannya terhadap ibunya penuh dengan kejutan dan syak wasangka. Wawa sudah panik sepenuhnya menarik lengan baju Hafiz. Abang, apa benda ni mak, dah gila ke? Pegawai kastam wanita tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil pemotong klak dengan pantas memotong kunci khas kastam pada bagasi kelabu itu. Dalam tangisan Puan Rogaya, yang tiba-tiba terhenti, hanya tinggal bunyi sedutan nafas kematian penutup beg dibuka. Di bahagian atas ialah pakaian yang berlipat. Pegawai wanita menepisnya ke tepi. Di bawahnya kelihatan beberapa objek berbentuk bongkah yang dibalut kemas dengan plastik dan beberapa bekas berwarna gelap yang disumbat di celah-celah, jelas bukan barang keperluan pelancong biasa. Pegawai lelaki itu dengan tangan bersarung mengangkat salah satu bongkah, memicitnya. Kemudian mengambil satu beg kecil, membukanya dan menuangkan beberapa butir objek. Di bawah cahaya lampu lapangan terbang, objek itu membiaskan cahaya bergemerlapan batu permata mentah yang belum diikat. Kedengaran bunyi orang menarik nafas di sekeliling. Pegawai lelaki itu segera bercakap melalui radio di bahunya, laporan pantas dan jelas, rampasan barang bernilai tinggi tidak diisytiharkan dan barang kawalan. Mohon bantuan segera. Puan Rogayah melihat barang-barang itu dikeluarkan seolah-olah rohnya direntap keluar, badannya lembik. Kalau tidak dipapah bapa mentua, dia sudah rebah menyembah bumi, warna mukanya hilang terus. Bibirnya menggeletar air mata dan hingus meleleh membasahi wajah. Matanya kelabu, mulutnya berulang kali meratip, "Habislah, anak aku. Wawa, habislah." Wawa melihat barang-barang yang dikeluarkan dari bagasinya itu. Mukanya pucat lesi. Dia menjerit tajam, "Bukan saya punya. Itu bukan barang saya. Saya tak pernah tengok pun, Mak. Mak cakaplah sesuatu. Apa benda semua ni?" Pasukan bantuan kastam tiba pantas mengawal keadaan. Wawa sebagai pemilik pada label bagasi diminta memberi kerjasama untuk siasatan. Dia menangis merayu menuding ke arah ibunya. Mak saya yang kemas beg. Saya tak tahu apa-apa." Puan Rogayah terduduk di situ langsung tidak bertindak balas terhadap tuduhan anaknya. Dia hanya meracau, "Salah aku, semua salah aku. Jangan tangkap anak aku. Tangkap aku, tangkap aku." Hafiz kaku seluruh badan. Dia memandang saya, memandang ibunya yang hancur, adiknya yang ketakutan setengah mati, dan kemudian memandang barang bukti yang mengerikan itu. Wajahnya tegang, sepatah kata pun tidak keluar. Tangannya yang memegang saya sejuk beku.
Saya berdiri diam di sisinya menyaksikan drama yang ditulis, diarahkan dan dilakonkan sendiri oleh Puan Rogaya ini hancur lebur. Cahaya terang lapangan terbang Sydney menyuluh wajah ketakutan, keputusasaan, kejutan dan kebingungan setiap orang. Manakala bagasi saya beg hitam yang berisi pakaian harian dan pas tom yam berdiri teguh di kaki saya seperti pemerhati yang bisu. Pentas baru sahaja dibuka, pintu pejabat kastam yang tebal itu ditutup menenggelamkan jeritan Wawa. Dua pegawai beruniform berkawal di luar, menghalang pandangan orang ramai dan pertanyaan cemas bapa mentua. Puan Rogaya terduduk di kerusi plastik ruang, menunggu seperti longgokan lumpur. Matanya terpaku pada pintu itu. Air mata mengalir, tanpa henti mulutnya hanya mampu mengeluarkan bunyi Wawa. Wawa aku, wajah Hafiz tegang. Dia menarik saya ke tepi menjauhi orang ramai. Suaranya ditekan rendah tetapi getarannya tidak dapat disembunyikan. Zara, ni sebenarnya. Mak letak apa dalam beg tu? Dia jelas nampak barang-barang luar biasa yang dikeluarkan tadi. Saya menggeleng. Wajah saya sama bingung dan berat sepertinya. Saya tak tahu Hafiz. Sumpah saya tak tahu. Saya menggenggam tangannya yang sejuk. Mak, dia ada nak bawa barang apa-apa ke? Mungkin dia takut kena periksa jadi. Saya sengaja mematikan ayat, membiarkan imajinasi mengambil alih. Mata Hafiz bergetar hebat. Dia memandang ibunya yang seperti hilang jiwa, kemudian memandang pintu yang tertutup rapat itu. Di dalamnya terkurung adik kesayangannya. Halkumnya bergerak-gerak, urat di pelipisnya timbul. Macam mana dia boleh? Macam mana dia tergamak jadikan Wawa perisai itu anak kandung dia? Ayat itu diperah keluar dari celah giginya. Hakikat dikhianati dan dipergunakan oleh ibu sendiri, sedang menghakis kepercayaan dan rasa hormat yang dipegangnya selama berpuluh tahun. Bapa mentua Encik Kamal sia-sia cuba berkomunikasi dengan pegawai kastam. Bahasa Inggerisnya berterabur peluh memercik di dahi tetapi hanya mendapat jawapan standard, sila bersabar dan beri kerjasama. Dia kembali memandang isterinya yang lembik itu. Buat pertama kali dia mempamerkan kemarahan dan kekecewaan yang tidak berselindung. Rogayah cakap dengan aku. Apa benda haram yang awak letak dalam beg? Wawa tu, awak ni memang nak jahanamkan anak ke? Puan Rogayah tersentak mendengar jerkahan itu. Pandangannya yang kosong memusat seketika ke arah suaminya. Bibirnya menggeletar tetapi tiada suara jelas keluar. Dia mahu membela diri. Mahu cakap beg itu asalnya bukan beg Wawa. Tapi bukti kukuh label nama Wawa keluar dari laluan Wawa, malah sarung habuk itu pun kini difikirkannya sebagai penyamaran yang disengajakan. Dia tiba-tiba menoleh memandang saya. Renungan penuh dendam itu hampir menjadi fizikal, tetapi di dalamnya lebih banyak ketakutan yang mendalam dan kejutan yang baru disedari. Kau? Suaranya serak seperti kertas pasir. Kau yang tukar. Kau dah tahu? Saya membalas pandangannya. Tiada rasa bangga, hanya kesedihan mendalam dan ketidakfahaman. Mak cakap apa ni? Saya tahu apa? Saya tahu Mak akan masukkan barang entah apa-apa dalam beg Wawa. Macam mana saya boleh tahu? Saya berhenti seketika, nada saya menjadi tajam sedikit, namun hampir tidak ketara. Atau Mak sebenarnya berniat nak letak dalam beg siapa? Ayat itu seperti paku besi yang menusuk tubuh Puan Rogaya dan juga membuatkan Hafiz dan bapa mentua serta-merta menoleh. Ya, kalau barang itu asalnya tak sepatutnya ada dalam beg Wawa, ia sepatutnya ada di mana? Puan Rogaya terdiam 1000 bahasa. Mulutnya ternganga, dadanya berombak kencang, mukanya bertukar ungu. Dia mahu beritahu kebenaran, tapi apa kebenarannya? Kebenarannya ialah dia mahu menganiaya menantu, tapi tersilap langkah teraniaya anak sendiri. Berani ke dia cakap? Kalau cakap macam mana suami dan anak lelakinya akan memandang dia? Lagipun sekarang yang penting ialah Wawa. Dia menerkam ke arah bapa mentua, mencengkam lengannya sambil merayu. Kamal, Kamal fikirkan sesuatu, tolong Wawa. Jangan bagi dia orang bawa Wawa. Dia tak tahu apa-apa. Semua salah saya, suruh dia orang tangkap saya, tangkap saya. Bapa mentua menepis tangannya dengan kasar.
Sekarang baru tahu salah masa suruh dia bawa barang tu, tak fikir dia tu anak awak. Keadaan buntu. Masa berlalu perlahan, setiap saat menyakitkan seperti dihiris pisau tumpul. Akhirnya pintu terbuka. Seorang pegawai atasan keluar di belakangnya Wawa yang berwajah pucat, mata bengkak dan masih tersedu sedan, diiringi dua pegawai wanita. Cik Wawa boleh dilepaskan sementara tetapi perlu hadir bila dipanggil untuk siasatan lanjut. Bagasi dan barang di dalamnya kami perlu sita. Pegawai itu mengumumkan dalam bahasa Melayu yang fasih. Barang yang ditemui adalah barang bernilai tinggi yang tidak diisytiharkan dan produk yang melanggar Akta Biosecurity Australia. Kes telah direkodkan. Kami akan tentukan pendakwaan berdasarkan hasil siasatan. Wawa terus meluru memeluk Hafiz dan menangis sekuat hati. Abang, takut gila, dia orang tanya macam-macam. Wawa tak tahu apa-apa. Mak-mak letak apa dalam beg Wawa? Dia menangis sambil memukul bahu ibunya. Puan Rogayah memeluk anaknya, dua beranak menangis menjadi satu. Bapa mentua berterima kasih kepada pegawai, berjanji akan beri kerjasama. Hafiz memeluk adiknya yang ketakutan, matanya memandang ibunya dengan pandangan yang rumit, tiada lagi kemesraan, hanya kekecewaan. Dalam kekalutan itu saya berdiri diam, melihat Puan Rogayah yang kusut masai dan tidak mampu membela diri, melihat Wawa yang ketakutan dan mula menyalahkan ibunya, melihat kepercayaan Hafiz yang runtuh dan kekecewaan di wajah bapa mentua. Saya tahu ini baru permulaan. Sitaan dan siasatan kastam hanyalah libasan pertama. Ia telah merobek lapisan keharmonian palsu keluarga ini. Kami berjalan keluar dari lapangan terbang dengan suasana yang amat berat. Cahaya matahari Sydney yang terik tidak mampu mengusir kesejukan di hati. Kereta yang diatur kawan sudah lama menunggu. Semasa naik kereta Puan Rogayah hampir diseret naik oleh bapa mentua. Dia lembih. Wawa duduk di sebelah saya, jauh dari ibunya, sesekali menjeling penuh benci. Kereta menuju ke hotel. Sepanjang jalan tiada siapa bersuara. Pemandangan pelabuhan biru dan rumah opera yang megah langsung tidak menarik perhatian sesiapa. Tiba di lobi hotel, semasa mendaftar masuk, telefon Puan Rogayah berbunyi. Nada dering yang nyaring memecah kesunyian. Dia kelam kabut mengeluarkan telefon, melihat nombor pemanggil dan wajahnya serta-merta pucat seperti kertas. Jarinya menggigil sehingga telefon hampir terlepas. Dia berjalan ke sudut, membelakangi kami untuk menjawab. Walaupun agak jauh, saya boleh dengar rayuannya yang tertekan dan putus asa. Bukan. Anak saya? Salah faham. Tolonglah. Saya akan cari jalan. Duit. Ayat-ayat terputus itu jatuh seperti kaca pecah. Hafiz yang berdiri di sebelah saya jelas mendengarnya. Wajahnya semakin keruh, penumbuknya digenggam erat. Panggilan itu tidak lama. Puan Rogayah mematikan talian, kemudian seperti unta yang ditimpa jerami, terakhir badannya bergoyang. Di hadapan pandangan pelancong lain yang terkejut, matanya terbalik dan dia tumbang ke belakang keras kejung. Mak Hafiz dan bapa mentua meluru serentak. Lobi hotel menjadi haru biru. Puan Rogayah, wanita yang selama ini penuh muslihat dan mementingkan status, akhirnya pengsan sepenuhnya di atas lantai marmar Hotel Sydney. Bunyi siren ambulans dari jauh semakin dekat, menjadi lagu selamat datang yang paling ironik untuknya. Mimpi ngerinya dan balasan akibat perbuatannya terhadap saya yang kini memakan diri sendiri baru sahaja bermula. Di hospital. Bau ubat pembasmian kuman di koridor hospital pahit dan pekat. Cahaya lampu putih menyuluh wajah setiap orang menjadikan mereka nampak kusam. Puan Rogayah terbaring di wad perseorangan, tangan dimasukkan air drip, mata terpejam, tetapi berbola matanya bergerak-gerak. Doktor kata tekanan darah naik mendadak akibat kejutan emosi dan keletihan. Tiada masalah serius, cuma perlu rehat dan pantauan. Hafiz bersandar di tepi tingkap memandang langit malam yang gelap, belakang badannya kaku. Wawa meringkuk di kerusi sudut, mata bengkak seperti buah pik merenung ibunya di katil. Pandangan itu bercampur baur, takut terkilan dan rasa benci yang semakin menebal. Bapa mentua duduk di sisi katil, menekuk muka dengan tangan bahunya jatuh. Semalam sahaja dia kelihatan 10 tahun lebih tua. Kesunyian seperti air pasang sejuk menenggelamkan bilik itu. Hanya bunyi bip, bip.
dari monitor yang kedengaran. Puan Rogayah mengerang perlahan, kelopak matanya bergetar sebelum terbuka. Matanya kosong merenung siling. Beberapa saat kemudian, memori nampaknya kembali menerja. Anak matanya mengecil, lehernya berpusing kaku mencari seseorang. Wawa, mana suaranya serak dan pecah. Orang pertama dicari ialah anaknya. Wawa tersentak mendengar namanya, tetapi tidak bergerak, tidak menyahut, hanya memalingkan muka lebih jauh. Wawa, ada sini. Tak ada apa-apa. Bapa mentua mengeluh letih menunjuk ke sudut. Mata Puan Rogayah liar mencari anaknya. Melihat Wawa duduk di situ tanpa cedera, dia nampak lega sedikit. Tetapi serta-merta memori sebelum pengsan kastam buka beg barang, dikeluarkan panggilan telefon berhantu itu, semuanya kembali jelas dan kejam. Nafasnya menjadi laju. Bunyi monitor turut menjadi pantas. Mak, Hafiz akhirnya berpaling berjalan ke sisi katil. Suaranya berat menahan emosi. Mak rasa macam mana sekarang? Puan Rogayah memandang anak lelakinya, kemudian memandang saya. Saya berdiri tidak jauh di belakang Hafiz, menuang air panas ke dalam cawan dengan tenang. Pandangannya berhenti pada wajah saya seketika. Ada rasa terkejut dan sedikit curiga. Perkembangan ini di luar kawalannya. Mungkin dia sendiri tak faham di mana silapnya sampai jadi begini. Mak okey. Dia bergelut mahu duduk tetapi ditahan oleh bapa mentua. Wawa, betul tak ada apa-apa? Dia orang lepaskan dia beg tu. Wawa buat masa ni okey tapi beg ditahan. Kes belum selesai, jawab Hafiz ringkas. Dia merenung ibunya. Barang-barang tu. Sebenarnya apa benda? Mana mak dapat? Kenapa nak bawa ke sini? Soalan bertubi-tubi itu seperti batu yang dilempar ke air tenang. Muka Puan Rogayah pucat kembali. Dia mengelak pandangan anaknya, bibir menggeletar. Mak tak tahu. Barang apa? Mak tak tahu apa-apa. Mungkin Wawa sendiri terambil. Mak Wawa melompat bangun. Suaranya nyaring bercampur tangisan. Dah sampai tahap ni pun mak nak tolak Kak Wawa lagi? Wawa tak pernah tengok pun batu dengan sebut tu. Wawa pun tak tahu bila masa beg Wawa ada sarung kelabu tu mak. Mak yang kemas beg, mak yang beria-ia nak periksa beg. Wawa kata beg. Wawa tu terang sangat kena pakai sarung. Puan Rogayah menggigil hebat apabila tembelangnya pecah di depan mata. Dia memandang wajah Wawa yang benci, kemudian memandang Hafiz yang tajam. Akhirnya, dia memandang suaminya meminta pertolongan. Kamal. Saya betul-betul tak? Sudahlah tu Rogayah. Bapa mentua mengangkat kepala. Wajahnya tegas dan kecewa. Suaranya tidak tinggi tetapi berat seperti tukul. Orang kastam tu bukan bodoh. Barang jumpa dalam beg bertanda nama Wawa. Beg tu awak yang kemas. Sekarang ni sama ada awak memang nak aniaya anak sendiri atau... Dia berhenti, matanya menajam. Niat asal awak sebenarnya bukan nak kenakan Wawa. Udara di wad itu serta-merta membeku. Hafiz tersentak memandang ayahnya, kemudian pantas menoleh ke arah saya dengan pandangan terkejut dan ragu-ragu. Wawa juga terdiam. Puan Rogayah seperti direnjat elektrik. Dia kaku nafas, terhenti sesaat, mulutnya terbuka tanpa suara. Ayat bapa mentua itu menolaknya ke tepi jurang, merobek rahsia hatinya yang paling gelap. Awak cakap apa ni? Akhirnya, suaranya keluar nyaring, tetapi lemah. Mana mungkin saya nak aniaya Wawa? Dia anak saya. Kalau macam tu mak mengaku barang tu mak yang letak. Hafiz menyambar lumpang dalam ayat ibunya. Suaranya kecewa. Mak tahu benda tu salah, tahu kalau kena tangkap berat hukumannya, tapi mak letak juga. Mak sebenarnya nak buat apa? Mak bawa keluar benda ni nak bagi kat siapa? Atau ada siapa yang suruh? Tak ada siapa. Tak ada. Puan Rogayah menggeleng panik, tiup drip bergoyang. Mak sendiri yang bodoh. Ada saudara di kampung kirim suruh tolong bawa barang kampung. Mak tak tahu berat macam tu. Mak takut kalau mak bawa tak lepas. Mak fikir beg orang muda mungkin kastam tak periksa sangat. Dia mereka cerita yang tidak masuk akal. Matanya meliar, tidak berani bertentang mata. Jadi mak pilih Wawa. Suara Hafiz dingin sedingin ais. Atau sebenarnya, mak pilih Zara. Nama terakhir itu disebut, bilik menjadi sunyi sepi lagi. Semua mata tertumpu pada saya.
Saya meletakkan jug air mengangkat muka. Wajah saya mempamerkan kejutan yang jelas dan sedikit rasa terluka. Saya memandang Puan Rogayah. Suara saya lembut tetapi cukup untuk didengar semua. Mak, Mak memang berniat nak letak dalam beg saya ke? Tiada nada menuduh, tiada kemarahan. Hanya pertanyaan yang sukar difahami dan penuh kesedihan. Sikap sebegini lebih berkesan daripada sebarang tuduhan keras. Wajah Puan Rogayah jatuh sepenuhnya. Dia memandang saya menantu yang selama ini dirasa tidak layak untuk anaknya kini memandangnya dengan pandangan kecewa. Dia mahu nafi tapi renungan Hafiz dan bapa mentua seperti pisau. Dia mahu mengaku itu sama seperti mengaku dia sengaja membuat perangkap. Dia tersepit. Mak tak, bukan. Dia meracau sia-sia. Air mata melimpah keluar. Kali ini bukan lakonan, ini air mata ketakutan sebenar, Hafiz. Percayalah, Mak takkan aniaya orang. Mak cuma apa? Hafiz memotong. Saki-baki kasih sayangnya sudah hilang, tinggal keletihan. Mak, sampai sekarang Mak tak nak cakap jujur, panggilan telefon tu. Siapa yang telefon Mak sebelum Mak pengsan? Saudara yang kirim barang kampung tu ke yang Mak merayu macam tu? Soalan bertalu-talu itu meruntuhkan Puan Rogayah. Dia menekuk muka dan meraung. Tangisannya bergema penuh penyesalan dan ketakutan. Tapi berapa banyak penyesalan itu untuk anaknya dan berapa banyak untuk dirinya sendiri yang kini terancam, hanya dia yang tahu. Wawa memandang ibunya, rasa bencinya perlahan-lahan diganti dengan kekosongan. Dia duduk memeluk lutut tidak lagi memandang. Bapa mentua mengeluh berat memalingkan muka. Hafiz datang ke sisi saya menggenggam tangan saya. Tapak tangannya sejuk tetapi erat. Dia memandang saya, ada rasa bersalah, ada rasa takut dan sedikit rasa lega yang tidak ketara lega kerana kesilapan teknikal itu menyelamatkan saya. Saya tidak bersuara, hanya membalas genggamannya, kemudian memandang keluar tingkap. Langit malam Sydney ungu pekat. Lampu bandar di kejauhan seperti berlian yang ditabur. Tangisan Puan Rogayah semakin perlahan menjadi sedu sedan. Dia tahu malam ini autoriti dan imej yang dibinanya selama bertahun-tahun dalam keluarga ini telah musnah bersama barang rampasan itu. Malam itu hanyalah rehat sebentar sebelum penghakiman sebenar. Panggilan telefon itu, orang di hujung talian sana tidak akan melepaskannya semudah itu hanya kerana dia masuk hospital. Hari hampir siang, tetapi fajar untuk Puan Rogayah masih jauh. Pengakuan, tangisan Puan Rogayah akhirnya menjadi sedu sedan yang tertahan-tahan. Di wad itu hanya tinggal bunyi mesin dan bunyi kenderaan samar-samar dari luar. Wajah setiap orang diselaputi keletihan yang tebal. Hafiz melepaskan tangan saya, berjalan ke hujung katil, kedua-dua tangannya menahan pada besi penghadang katil yang sejuk. Dia tidak memandang ibunya, sebaliknya menunduk memandang lantai. Suaranya serak. Pasal telefon tu, boleh cakap sekarang? Siapa sebenarnya? Barang tu datang dari mana? Puan Rogayah terbenam di bantal. Matanya bengkak merenung kosong ke siling. Dia tahu tak boleh sorok lagi. Kepercayaan suami dan anak-anak sudah hancur. Orang yang paling ingin dia libatkan saya berdiri selamat dalam bayang-bayang itu. Pak ngah kamu. Akhirnya dia membuka mulut. Suaranya hampir tidak kedengaran. Jeffrey, bapa, mentua mengangkat kepala tidak percaya. Jeffrey, dia kan buat bisnes import-eksport kraft tangan. Kraft tangan apa? Puan Rogayah ketawa, sumbang air mata mengalir lagi. Semuanya tipu. Selama ni dia tolong orang bawa barang, herba, ubat serbuk dan krim yang entah apa-apa. Dia kata itu barang mahal toki Cina kat Australia, nak beli harga tinggi, pemeriksaan tak ketat. Dia bercerita tersekat-sekat. Kali ni dia kata ada projek besar. Barang banyak berat. Dia sendiri bawa risiko besar, jadi dia minta tolong Mak. Dia kata kita sekeluarga pergi melancong sasaran kecil, kastam tak syak keluarga. Jadi Mak setuju. Suara Hafiz meninggi menahan marah. Semata-mata nak tolong adik Mak yang tak guna tu. Mak heret satu keluarga dan Mak sengaja pilih beg menantu Mak. Puan Rogayah tersentak ketakutan. Mak tak niat nak heret semua. Jeffrey kata bungkusannya rapi, susah nak kesan.
Mak fikir letak dalam beg seorang kalau jadi apa-apa cuma seorang yang kena tak libatkan semua. Suaranya semakin perlahan. Jadi Mak pilih Zara Hafiz menyambung ayatnya. Setiap perkataan tajam, sebab dia orang luar, dia yang Mak boleh korbankan bila-bila masa kan? Bukan, Mak. Penafian Puan Rogayah kedengaran sangat lemah dan kelakar di bawah renungan tajam anaknya. Niat jahatnya kini terdedah sepenuhnya. Panggilan tadi Hafiz terus menyoal. Pak Ngah telefon ke? Dia cakap apa? Wajah Puan Rogayah pucat semula. Bukan dia. Itu. Orang yang nak terima barang kat sini. Nama dia Abang Long. Taiko Dino. Ketakutan jelas dalam suaranya. Dia cakap barang tak sampai malah dah libatkan kastam. Dia kata, Mak main kayu 3. Dia nak buat perhitungan. Dia nak mula dengan Wawa. Dia memandang Wawa di sudut dengan pandangan ngeri. Wawa menggigil, mukanya pucat, badannya semakin mengecil di kerusi. Binatang bapa mentua menepuk pemegang kerusi, badannya menggeletar menahan marah. Rogayah, awak memang dah hilang akal? Orang macam tu pun awak berani berurusan? Bawa bala kat anak sendiri? Saya tak tahu jadi macam ni, Jeffrey kata, hantar je dapat duit banyak selamat. Puan Rogayah merayu. Saya tak tahu kastam sini ketat. Saya tak tahu barang tu serius. Saya tak tahu Taiko Dino tu ganas macam tu. Awak tak tahu. Saya ketawa kecil. Ketawa yang tiada kemesraan. Mak, bukan Mak tak tahu. Mak tak kisah. Mak tak kisah kalau saya masuk penjara sebab ketamakan Mak. Mak mungkin fikir kalau saya kena tangkap baguslah Hafiz boleh ceraikan saya cari isteri yang Mak sukakan. Pasal Wawa Mak yakin sangat asalkan barang tu dalam beg saya Wawa selamat. Mak ingat Mak bijak sangat. Kata-kata itu merobek segala topeng Puan Rogayah. Dia ternganga memandang Hafiz seolah-olah baru kenal anaknya itu. Hafiz, Mak bukan. Mak Hafiz memotong. Nadanya dingin dan nekat. Hal ni Mak kena selesaikan sendiri. Bagi tahu Pak Ngah Jeffrey tu, bagi tahu Taiko Dino tu barang dah kena sita rancangan dah gagal. Kalau dia orang nak marah cari Mak. Wawa dan Zara serta kami semua tak ada kaitan dengan kerja gila Mak ni. Mak faham tak? Puan Rogayah meraung. Anaknya menyuruh dia hadap penjenayah itu seorang diri. Tak boleh Hafiz, tak boleh buat macam ni. Dia orang akan bunuh Mak, dia orang kejam. Masa Mak sumbat barang tu dalam beg, Mak fikir tak Zara dengan Wawa akan mati kena gantung Hafiz membalas. Matanya tidak berganjak. Puan Rogayah terdiam, hanya mampu menggigil. Saya berjalan ke sisi Hafiz, menyentuh lengannya perlahan dan berkata dengan tenang kepada Puan Rogayah. Mak, sekarang yang penting ialah macam mana nak cuci keadaan. Mak rehatlah, sihatkan badan. Kalau Taiko Dino tu telefon lagi, Mak kena ada jawapan. Lagipun barang tu jumpa dalam beg atas nama Wawa. Di mata polis dan kastam Wawa masih suspek. Kata-kata saya nampak seperti prihatin tetapi sebenarnya mengingatkan realiti kejam. Syak wasangka terhadap Wawa belum hilang. Hanya Puan Rogayah dalang sebenar yang boleh membersihkan nama Wawa dengan mengaku segalanya dan memberi bukti. Puan Rogayah memandang saya. Pandangannya sangat rumit. Mungkin baru sekarang dia benar-benar menilai menantunya ini. Ketenangan saya, cara saya melepaskan diri malah peringatan. Baik saya ini seperti pisau halus yang menyakitkan. Dia akhirnya sedar saat dia berniat jahat pada saya. Dia telah melangkah ke jalan yang tiada pusingan you. Pilihan terakhir, keesokan harinya, Puan Rogayah dibenarkan keluar wad. Kami terus ke hotel. Suasana tegang. Wawa langsung tidak bercakap dengan ibunya, terus masuk bilik dan hempas pintu. Bapa mentua masuk bilik lain. Tinggal saya, Hafiz dan Puan Rogayah di ruang tamu. Hafiz minta diri keluar sekejap membeli makanan. Saya tinggal berdua dengan ibu mentua. Saya buatkan secawan teh panas letak di depannya. Mak, minumlah air panas sikit. Puan Rogayah mengangkat muka yang bengkak dan lebam. Dia merenung saya lama. Dalam kekosongan matanya timbul satu emosi benci, takut dan curiga. Kau, suaranya serak. Kau memang dah tahu dari awal kan? Saya duduk di depannya, tenang. Tahu apa tahu Mak letak barang bukan-bukan dalam beg saya? Dia merenung mencari kepastian.
Macam mana kau tahu bila desaknya? Saya senyum tawa. Mak lupa ke malam, mak letak barang tu, saya bangun nak ke tandas. Nampak mak keluar dari bilik kami bawa barang gelap muka panik. Pagi esoknya dalam van saya raba poket jaket ada benda keras. Kat lapangan terbang, mak punya gelabah lain macam asyik tanya pasal beg. Hati saya dah rasa tak sedap. Cuma saya tak sangka barang tu berbisa macam tu. Puan Rogaya terkulai. Jadi kau tukar tag tu. Kau sengaja kenakan Wawa. Saya mengangkat kening buat muka terkejut. Mak apa cakap macam tu? Saya cuma berhati-hati. Bila rasa beg saya diusik, saya tukar tag dan identiti beg dengan Wawa. Yelah Wawa kan anak kesayangan mak. Takkan mak nak aniaya anak sendiri? Kalau barang tu ada masalah letak dalam beg, Wawa lagi selamat dari beg saya kan? Saya cuma tak sangka. Barang tu memang bahaya. Dan mak memang sasarkan saya. Hujah saya logik. Saya membalut tindakan saya sebagai langkah keselamatan diri yang terdesak malah menyindir kepercayaannya, kononnya dia takkan aniaya anak sendiri. Puan Rogayah terdiam. Dia nak marah saya, tapi asas tindakan saya ialah sebab dia yang mulakan dulu. Habis tu, sekarang macam mana? Dia bertanya putus asa. Wawa takkan apa-apa kan Taiko Dino tu? Dia akan cari mak sampai sini. Dia akan bunuh mak. Dia menggigil memandang pintu hotel. Wawa selamat atau tak bergantung pada mak, kata saya tenang. Bergantung sama ada mak nak bekerjasama dengan polis, cerita semua pasal Pak Ngah Jeffrey dan Taiko Dino, mak dalangnya, Wawa mangsa. Kalau mak mengaku Wawa lepas, pasal Taiko Dino. Dia kat sini orang luar, dia nak barang dan duit. Sekarang barang dah kena rampas. Kalau mak putuskan hubungan terus lapor polis, dia takkan berani ambil risiko cari pasal dengan mak yang dah jadi tumpuan polis. Tapi syaratnya mak kena potong terus talian dengan dia. Puan Rogaya bergelut dengan pilihan itu. Lapor polis bermakna dia jual diri sendiri dan adiknya. Tapi kalau tak buat dia mati, Wawa mati. Petang itu bapa mentua keluar dari bilik. Dia dah tukar baju muka masih keruh tapi nekat. Jeffrey dah jual awak? Kan tanyanya tanpa memandang isteri. Puan Rogayah diam. Saya bagi 2 jalan, kata bapa mentua tegas. 1, awak hadap sendiri Taiko Dino tu, hadap kastam sendiri. Tapi nama Wawa takkan bersih, kami semua terancam. 2, awak serah diri. Cerita semua pada polis, pada peguam. Siapa Jeffrey, siapa Dino, dari mana barang tu. Bersihkan nama Wawa. Putuskan rantaian ni. Saya kena penjara ke? Saya tak nak masuk penjara, Kamal. Puan Rogayah menangis lagi. Masa awak sumbat barang tu, awak tak fikir anak awak masuk penjara, tengking bapa mentua. Sekarang ni bukan soal awak masuk penjara ke tak. Ni soal awak nak biarkan anak awak tanggung dosa awak ke tak. Pintu bilik terbuka. Hafiz balik membawa makanan. Dia meletakkan barang kemudian memandang ibunya. Saya dah tanya peguam tadi. Kalau pemilik beg Wawa terbukti tak tahu dan ada bukti orang lain mak yang letak serta mak mengaku dan bagi maklumat sindiket, mak mungkin dilayan sebagai mangsa atau pesuruh hukuman lebih ringan. Mungkin cuma denda dan usir. Tapi mak kena jujur sepenuhnya. Kalau tak, Hafiz menyambung dingin, kalau mak cuba sorok, mak akan dituduh bersubahat penuh. Hukuman kat sini berat. Puan Rogayah memandang anak suami dan pintu bilik Wawa yang tertutup rapat. Dia keseorangan. Dia kalah. Akhirnya dia mengangguk perlahan. Saya buat. Saya cerita semua. Janji, jangan libatkan Wawa. Penghujung. Keesokan harinya kami ke pejabat peguam dan kemudian ke balai polis. Puan Rogayah mendedahkan segalanya. Maklumat Pak Ngah Jeffrey dan Taiko Dino diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan rentas sempadan. Wawa akhirnya disahkan bersih dari sebarang tuduhan dan penglibatan. Selesai urusan bapa mentua membuat keputusan mengejutkan. Balik Malaysia nanti kita bawa haluan masing-masing. Rumah ambil kad awak, simpanan saya ambil bahagian saya. Hafiz dan Wawa dah besar. Hati awak dah bukan untuk keluarga ni lagi. Puan Rogayah hanya mampu tenganga air mata kering. Dia kehilangan segalanya, suami, anak maruah.
Puan Rogaya diusir pulang ke Malaysia lebih awal selepas membayar denda yang tinggi dan disenarai hitam dari masuk ke Australia. Kami tidak menghantarnya. Cuma saya sebagai mangsa asal pergi melihatnya di lapangan terbang atas urusan dokumen terakhir. Dia memandang saya, tiada lagi riak sombong, hanya kekalahan. Dia seperti mahu minta maaf atau mungkin menyumpah. Saya tidak beri peluang, jaga diri. Balik sana hadaplah apa yang patut. Lepas ni pandai-pandailah hidup. Dia berlalu pergi menyeret beg kecil bongkok dan tua. Saya keluar dari terminal. Matahari Sydney bersinar terang. Hafiz sedang menunggu di dalam kereta. Saya masuk, dia memakaikan tali pinggang keledar dan mencium dahi saya. Jom balik, katanya. Percutian ini musnah, tapi sekurang-kurangnya kami nampak siapa musuh dalam selimut dan genggaman tangan kami suami isteri semakin erat. Orang yang cuba membadai kami dengan sebuah beg kulit, akhirnya lemas dalam ombak buatan sendiri. Pembaca yang budiman, ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada penulis, sila tinggalkan komen, admin akan sampaikan. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah dari Ruangan Cerita Hati.